Sangat sedap. Ya, sedap. Betul kan? Assalamualaikum, selamat datang. Morning. Hari ni ada register dengan Chef Bulat. Oh, ya ke? Boleh, saya boleh. Ada Chef Bulat ke? Bukan. Saya ni lepeh je. Okey. Muka serupa. Okey. Cik Nazim dengan Puan Nana ya? Ya, betul. Boleh. Mari kita naik atas. Saya Okey. bawa jumpa Chef Bulat. Cik Nazim. Ya, saya. Chef Bulat. Sabar, Nak siap. buat brownies kan hari ni? Yes, correct. Okey, jom. Hai guys, Assalamualaikum. Hari ni Chef Bulat dengan Encik Nazim. Kita nak ajar korang macam mana nak buat brownies tapi pakai ready made, premix premix daripada BIH, and then kita ada juga kita pakai vanilla, susu. Okey. Sebab apa, kita bukan buat traditional brownies, Okey. tapi Chef Bulat olahkan dia jadi cupcake cheese. Millennium. Yes, kita Alright. mempelbagaikan lah kita punya pre-pack premix ni. Okey, bahan-bahan dia semua ada kat sini. Okey. Ataupun boleh tengok caption nanti. Alright. Okey, so sebenarnya sangat senang nak buat premix, pakai premix ni sebab apa? Okey. Masuk je semua benda kat dalam mangkuk. Macam ni kan. Okey. Okey. Kita tak payah nak apa susah-susah nak pukul-pukul ni dulu ke apa ke. Tak payah. Masuk je semua. Masuk je semua. Lepas tu terus mix. Kita kira macam bahan kering dululah. Okey. Okey. Alright. Okey. So kita pakai My Baker lah. My Baker. Yang ni power ni. Oh ya. Nak Nak ni. okey, kita tekan yang ni. Lepas tu kita boleh pilih speed dia lah. Okey. Tu. Okey. Lepas tu Okey. tekan lagi sekali. Laju sangat. Laju sangat. Okey. Okey. Boleh mix. Okey. Bila mix pegang mangkuk. Nazim selalu membakar tak kat rumah? Bakar sampah. Bakar sampah. Sampah Ya. pun boleh lah. So sampai dia betul-betul mix ya. Sampai dia betul-betul mix. Jangan risau tekuk-tekuk ke apa ke, tak apa. Tak ada masalah. Okey, dia nampak lembut, kita boleh masukkan lah telur. And then kita punya Telur berapa biji ni, Cik? 4 ke 5 lah. Resepi semua ada kat dalam dekat kita punya packaging tu. Susu. And then kita jadi kena slow sikit lah. Kita masukkan kita punya all-purpose flour. Kenapa saya campur tepung? Sebab apa? Sebab kita bukan buat traditional brownies, tapi kita buat cupcake. So nak stablekan dia lah. Tapi perlu tambah sedikit lah. Tambah sikit lah. So yang ni adalah kita punya premix tu. Okey. Okay. Tulis ni. Nampak tak? Okey, kita orang punya premix ni memang premium. Dia punya cocoa powder, memang orang kata apa, cukup dark. Okey. Itulah bau dia pun sedap. Kan? Bau dia dah naik. Belum bakar dah naik. Belum bakar dah naik bau. Okey, kita juga boleh masukkanlah sedikit vanilla. Okey. Okey, yang ni bourbon vanilla paste lah. Okey. Masukkan sikit, kita nak rasa dia lagi orang kata apa? Pom. Lagi meletup. Dia meletup. Bourbon ni dia nama je bourbon, tapi dia bukan ada bourbon. Bourbon kan alkohol kan. Okey gitu. Tapi dia bukan buat pada alkohol. Okey, kita juga akan tambahkan kat dalam kita punya resepi. Kita pakai walnut. Walnut kita orang datang tengok Nampak cantik. Lah. Vacuum pack. Okey, tak payah nak potong-potong, kita buka plastik terus masuk je. Nampak tu. Dia masuk kat dalam ni. Tak yang potong. Tak payah potong. Sedap bila kita makan. Nampak Cangki-cangki sikit. Sebab kita buat cupcake. Kita bukan buat brownies. And then kita ada yang kita punya chocolate chip tadi lah. Okay. Okey, sekarang kita nak buat dia punya adonan
kedua which Okay. is yang cheese ni lah. Mhm. Okay, yang cheese ni kita letak cream cheese. Alright. Okay. Okay, Cik Nazim boleh. Cik Nazim ni kerja lah ni. Okay. Jadi kita apa? Padukan dengan gula lah. Okay. Bismillah. Okay. So bila cream cheese ni dia elok turun temperature lah. So dia senang mix and then kita boleh masukkan telur. Boleh campur telur juga. Campur telur juga sebab kita nak bakar dia supaya dia orang kata apa, dia tak tenggelam bila kita mixkan antara brownies kita dengan kita punya cream cheese punya mixture lah. Dan kita ada tepung jagung sikit untuk kentalkan je lah. Dia nampak macam kita buat dua adonan berbeza. Ya, betul. Tapi nanti air masuk juga dalam sekalikan juga. Okey. Alright. Okey. And then kat sini chef pun dah sediakan Cup dia. cup dia lah. Okey, cup ni kita boleh dapat dekat BIH. BIH dia jual untuk comel je dengan aiskrim. Cup ni semua premium dalam memang dah siap. Orang kata apa ada. Tak payah nak sapu-sapu minyak. Tak payah. Okay. Kita memang jual premium and food grade. Okey. Sekarang kita boleh scoop lah. Okey. Cik Nazim scoop yang tu. Scoop 3/4. 3/4. So lebih kurang satu sukul besar ni lah. Macam ni kot. Boleh. Okey. Boleh cek? Okey, sikit lagi. Sikit lagi ya. Nanti kalau Cina tak cupcake pula dia nanti. Okey, lepas tu tepek je cheese punya apa mixture tadi tak atas macam ni. Dah siap. Gitu je? Gitu je. So kita akan penuhkan. Cik Nazri penuhkan dan kita akan bakar. Lepas tu nanti kita tengok macam mana kejadian brownies hasil dia. cheesecake kita yang menggunakan chocolate chip, butter dan paling penting premix daripada BIH. Nanti kita tunggu lepas bakar. A few moments later. Okey, Cik Nazim kita dah siap dah. Okey. Yang ni dah cupcake Dah rupa brownies dia. kita. Dia gemuk-gemuk sikit lah sebab Cik Nazim tadi letak macam Lebih. tak apa, kita boleh adjust je. So, sebabkan kita pakai tepung mix brownies ni, so tekstur dia akan crispy lah on top. Dia crispy. Okey. Jom kita ambil satu, kita try lah. Ambil lah satu. Ambil Cuba satu. Cuba. Kan selalu buat makan ni. Macam tu bukan jalan-jalan chef yang buat ni. Saya biasa-biasa je. So macam mana tahu chef bulat ada kat sini ni? Actually, I banyak scroll juga untuk konten-konten masak dessert. Dan kebetulan I nampak you. So I tengok dia punya apa nama dia, kebanyakan konten tu kan. Sama macam chef dia, semua gebu-gebu. Dan kebetulan bila I cari start ingredient dulu sini, I jumpa dengan Ivy. So Ivy beritahu nak tak join dengan chef. I memang suka ada orang bantu I. Bila dapat I bantu pembantu, I senang sikit kerja I. Lepas tu tak adalah I borak sorang-sorang pun kan. Okay. So at least I ada share ilmu sikit. Macam ni. Daripada tepung brownies kita boleh dapatkan cupcake. Kita tengok dalam. Tapi betul chef, memang sangat sedap. Gebu nampak tu. So kalau pakai yang brownies ni kita dah tak payah ada topping ke, tak payah. Oh tak perlu. Tak perlu sebab dia dah sedap macam tu je. Ya. Sebab macam mana kita makan brownies kan, kalau nak drizzle coklat tu boleh lah. Ataupun sebelum kita bakar kita letak sikit lagi coklat chip yang kita ada ni pun boleh. Tapi saya prefer macam ni lah. So nampaklah cheese-nya, nampaklah dia punya kek. Macam tu. Okey. Tapi really memang sedap.
Sedap kan? Sedap Cuba sangat. saya rasa. Sangat sedap. Ya sedap. Betul kan? So, kalau nak dapatkan bahan-bahan yang memang betul-betul premium, Hmm. kacang berkualiti, Betul. BIH. Yeah. Cok kecil yang berkualiti, BIH. Betul. Butter yang berkualiti kat BIH. Okey. So, walaupun kita buat coklat, tapi kita mesti terasa dia punya vanilla, betul tak? Betul. Sebab kita pakai bourbon vanilla paste. Yes. Bourbon Dia vanilla memang totally premium. premium dan mix tu semua kita dapat. Yes. Ya. So, kat satu tempat kita boleh dapat semua benda, terus bawa balik. Dengan cup pun kita ada jual. And then cup ni semua food grade. Alright. So Cik Nazim lain kali kalau nak try lagi, nak datang lagi, boleh. Oh, insyaAllah ada rezeki punya umur kita kan. Dengarnya Cik Nizam Nazim Nazim, buat cookies juga kat rumah. Adalah baru nak belajar. Baru nak belajar sikit-sikit. So supaya datanglah cik kat sini. Sebab apa? InsyaAllah. Orang kat BIH Ya. memang mengeluarkan dan menyediakan bahan dan produk-produk yang berkualiti. Betul. So siapa-siapa yang nak join, boleh follow, like, komen Alright. dekat TikTok, Facebook, Ya. IG ataupun scan. Boleh. Okey. Terima kasih Cik Nazim Ya, datang sama. tolong saya hari ini. Terima kasih banyak-banyak Chef atas nasihat, ilmu yang Chef berikan dan kongsi kepada saya. InsyaAllah, Alhamdulillah. Saya Okey. harap boleh dapat ilmu yang lebih banyak lagi daripada So- Chef dan juga BIH. So kalau macam tu, kalau nak lagi, follow je. InsyaAllah. Okey? Okey. Okay, bye.